kasih. Jangan perasan, There's a lot of ethical consideration when you talk about cloning. Farid? Farid? Hah? Ya, Dok? Okay, my question is it legal to clone plants' DNA? Yes. Maybe my answer yes. Okay. What about cloning human DNA? Human DNA. Saya tengok filem The Island, okey je. Hot je Scarlett Johansson dalam tu. Ya, lah kan? Atau awak tengah kemaruk nak bercuti dekat Sipadan Island? Okey, dengar. Saya tahu kamu semua dah excited sangat nak bercuti kan untuk semester break ni. Tapi bagi kamu Farid dan kamu Sofia, kamu berdua kena siapkan assignment extra credit untuk saya. Kalau tak, kamu tak boleh lulus dalam kelas saya ni. What? How come? Dok, I dah hantarkan assignment hari tu. Come on, I'm going to Paris. Dok, saya pun sama, Dok. Saya nak ke Sipadan. Saya dah beli tiket. Harga RM9.99. Semua boleh terbang, Dok. Satu kelas ni. Dok pun sekali boleh terbang. Okey, dengar ni. Kamu kena lulus dalam kelas Introductory to Biotechnology saya ni. Kalau kamu tak lulus, kamu mungkin kena repeat 1 tahun lagi. Kalau kamu tak dapat teruskan kelas saya ni, kamu ingat kamu boleh ambil kelas-kelas bioteknologi yang lain? Tapi Dok, saya dah beli tiket. RM9.99, Dok. Dah beli, Dok. Okey, kamu boleh gunakan makmal saya ni sepanjang masa percutian ni untuk siapkan tugasan tambahan tu. Kamu boleh pilih 2 topik dalam sains dan teknologi. Tapi yang penting, bila kelas kita bermula nanti, kamu berdua perlu buat presentation di hadapan kelas. Faham? Alah, it's not fair. Sofia, awak nak tak kalau kita buat assignment ni sama-sama? Kau dah kenalkan? Sabarlah Farid. Setengah perempuan tu memang selalu PMS. Oh. Ambil lah. Alah, pula macam tu pun tak dapat. Lah, tak habis main lagi ke? Dadah lah tu. Orang nak tengok Awan Dania lah. Dania. Boleh tak kau download benda tu guna torrent macam orang lain, ha? Lepas tu tengok kat bilik sini. Kan senang macam tu. Ni tak, datang rumah orang nyusah pula. Tak, menyemak lah. Kau bertipu lah. Pula. Tuh, tengok dah ni. Macam laptop tu boleh bagi respon. Tak. Yelah, tahulah orang menumpang je. Alah, cian-ciannya. Kembar aku ni. Farid, bagi dia. Bin. Bagi je lah. Alah, tengoklah cerita kau tu. Mubin! Farid. Cousin-cousinku yang disayangi, apa kata kita fikirkan eksperimen apa kita nak buat untuk dapatkan extra credit tu? Ha? Apa? Kita? Aku dengan Muni nak balik JB. What? Balik JB? Cuti sekejap je lah. Nak balik buat apa? Apa kata korang temankan aku, kita buat projek tu sama-sama. Jomlah. Okey, kita orang boleh tolong. Tapi dengan syarat kau kena basuh baju kita selama 3 bulan. 3 bulan lamanya. 2 bulan setengah pun jadi lah. 11.5. 2. Take it or leave it. 2. Okeylah, 2 pun 2 lah. Okey. Apa kata kita buat kajian tentang genetik marker spesies-spesies katak di Malaysia? Katak? Tak naklah aku beli katak lah. Lain. Okey, tak pun kita cipta satu pil yang boleh mandulkan kucing-kucing jantan yang liar. Menarik.
Tapi untuk apa?